Assalamualaikum. Kesihatan adalah aspek yang terpenting yang perlu dititikberatkan dalam kehidupan kerana ia adalah nikmat yang dikurniakan oleh Allah SWT kepada kita. Dan kini saya berada di tempat di mana sebentar lagi Wakaf Selangor Muamalat akan menyumbangkan sebuah peti simpanan cecair nitrogen kepada Pusat Perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia. Pada 27 November 2014, Wakaf Selangor Muamalat menyumbang sebuah peti simpanan krayo awetan kepada Majlis Kanser Nasional iaitu MAKNA yang terletak di Pusat Perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia. Wakaf Selangor Muamalat adalah satu perkhidmatan yang ditubuhkan dari usaha sama di antara Perbadanan Wakaf Selangor dan Bank Muamalat Malaysia Berhad yang bertujuan untuk memberi kemudahan kepada pelanggan serta orang awam untuk berwakaf. Peti simpanan cecair nitrogen ataupun lebih dikenali sebagai peti simpanan krioawetan merupakan tempat untuk menyimpan sel stem sebelum ia dipindahkan ke tubuh badan pesakit untuk menggantikan sel yang rosak. Peti simpanan cecair nitrogen ni ataupun selalunya kita kenali sebagai liquid nitrogen freezer digunakan untuk menyimpan sel stem yang kita collect, yang kita pungut daripada pesakit dan pendema yang menjalani prosedur aferesis yang digunakan untuk menyimpan sel stem sebelum ditransplantasi kepada pesakit yang memerlukan. Pesakit ni memang kita kat sini kita buat blood cancer patient. Buat masa sekarang kita di unit kami ada 6 unit semuanya, dan kalau ini adalah yang terbarulah yang kita terima daripada Wakaf Selangor Muamalat menjadikan kita ada 7 unit. Buat masa sekarang memang kita sangat berbesar hati terima sumbangan ni, memandangkan memang current kita punya 6 unit tu memang dah almost penuh pun. So, today kita lancarkan penggunaannya pada hari ini. Dengan kos dan taraf hidup yang semakin meningkat, pusat-pusat perubatan memerlukan sumbangan dari mana-mana syarikat dan badan korporat dari segi kos pengurusan, operasi dan peralatan perubatan. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa berusaha untuk keperluan saudaranya, maka Allah akan menghapuskan dosa-dosanya yang terdahulu dan Allah akan menulis 2 keselamatan buatnya, iaitu selamat dari neraka dan selamat daripada kemunafikan. Kepada pemohon yang ingin membantuan dana wakaf untuk kesihatan, setakat ni kita cuma membantu dari segi bantuan benda-benda yang aset, tidak boleh kepada perkara pengurusan, contohnya peralatan, pembangunan dan sebagainya lah. Itu setakat ni lah kalau untuk bantuan kesihatan. Maklumat sebenarnya kita boleh dapat daripada website kami, website Wakaf, www.muamalatselangor.wakaf.com.my, dan permohonan boleh dihantar kepada pengurusi Wakaf Selangor Muamalat, dialamatkan kepada Bank Muamalat Malaysia Berhad. Detailnya saya rasa melalui Bank Muamalat pun insyaAllah akan sampai kepada kami. Wakaf Selangor Muamalat memberi bantuan kepada 2 bidang. Satu bidang kesihatan dan satu bidang pendidikan. Dan untuk dua bidang ini kita mendapat permohonan yang banyak dan kita kena kaji satu persatu. Kita kaji pertama berasas kepada keperluan. Ada yang paling perlu, ada yang kurang diperlukan dan sebagainya. Ini harus kita kaji. Tapi kita juga harus kaji kemampuan sendiri. Kalau keperluan tu ada tapi permohonan tu terlalu banyak dan tak mampu kita buat, kita beri juga bantuan ni sebau mana yang boleh. Jadi kadang-kadang kecil, tapi itulah sumbangan yang kita berikan. Pada hari kiamat, tidak seorang pun dibenarkan berganjat dari kedudukannya, melainkan dia menjawab bagaimana dia menghabiskan kehidupannya dan pengetahuannya, dan juga bagaimana dia memperoleh dan menggunakan hartanya, dan juga bagaimana dia menggunakan kesihatan yang dikurniakan oleh Allah SWT.